Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Faizatul Akmal binti Kamarul Zamri dengan nombor matrik P1584660 akan membentangkan bahagian pengenalan. Okey, untuk bahagian pengenalan, dalam dunia yang pantas berubah ni, keupayaan untuk berfikir secara kritis, kreatif dan menyelesaikan masalah bukan menjadi satu kelebihan tetapi satu kemestian. Persoalannya, adakah kita diajar untuk menguasai ilmu semata-mata atau kita juga dilatih untuk menguasai cara berfikir? Jadi, ini merupakan asas kepada Somerset Thinking Skill STS atau iaitu satu program yang dibangunkan untuk membimbing individu terutamanya pelajar untuk mengasah kemahiran berfikir aras tinggi secara sistematik. Program ini bukan saja menekankan proses berfikir yang disengajakan tapi bukan untuk mencari jawapan saja tetapi untuk memahami bagaimana kita dapat sampai ke jawapan tersebut. Jadi melalui laporan ini kami akan mengupas konsep metodologi dan impak pendekatan ini dalam membina minda yang lebih analitik, reflektif dan berdaya saing. Dalam STS, alat berfikir ditakrifkan sebagai kaedah yang berstruktur, iaitu teknik atau cara tertentu yang digunakan untuk membimbing proses pemikiran murid secara sedar dan reflektif. Ini bermakna murid bukan hanya belajar isi kandungan pelajaran sahaja, tetapi mereka juga diajar bagaimana untuk berfikir dengan lebih tersusun, kritis dan kreatif. Dalam STS terdapat 7 model utama iaitu penyoalan, penakbulan, pemprosesan maklumat, pemikiran kreatif, penilaian, membuat keputusan dan refleksi. Setiap modul ini membantu murid mengembangkan cara berfikir yang berbeza. Misalnya modul penyoalan membantu murid bertanya soalan yang lebih bermakna, manakala modul refleksi melatih murid menilai semula cara mereka berfikir. Antara contoh alat berfikir yang digunakan ialah brainstorming atau sumbang saran, di mana murid digalakkan menjana pelbagai idea tanpa had. Selain itu, peta minda digunakan untuk menyusun dan memvisualkan maklumat supaya lebih mudah difahami. Analisis SWOT pula membantu murid menilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam sesuatu situasi. Seterusnya, SIG Thinking Hats membimbing murid melihat sesuatu isu dari sudut pandangan yang berbeza. Analogi pula digunakan untuk membantu murid memahami konsep baharu melalui pembandingan dengan perkara yang sudah biasa, manakala flowchart atau carta alih membantu murid memahami urutan proses dengan lebih jelas dan sistematik. Melalui penggunaan alat berfikir ini, murid dapat berfikir dengan lebih teratur, membuat keputusan yang lebih baik dan menjadi lebih reflektif terhadap pembelajaran mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hanif akan menerangkan tentang bahagian latar belakang kajian. Pendekatan program berasaskan kemahiran berfikir Somerset atau dikenali dengan namanya Somerset Thinking Skill STS merupakan kaedah inisiatif elemen pendidikan yang dicipta oleh para cerdik pandai pada lingkungan tahun awal 1990-an. Somerset Thinking Skill ini asalnya dibangunkan oleh sekumpulan guru di kawasan yang bernama Somerset Country di England. Kemahiran STS menitik beratkan kemantapan idea bagi seseorang individu menggunakan kaedah berfikir secara kritis dan berpandangan jauh. Kemahiran berfikir tersebut, jika diasah, pasti akan mampu diperkembangkan dan memastikan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang betul. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan STS bukanlah satu program yang mudah, terutamanya bagi individu yang perlu berfikir dengan kritis. Dan ia bukan semata-mata sifat semula jadi manusia sedia ada. Kemahiran yang dinamakan Somerset Thinking Skill STS ini dicipta dan direka bagi meningkatkan keupayaan berfikir manusia serta kemampuan mereka dalam meletakkan masalah-masalah sebagai simbol penting bagi menyusun kaedah penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhamizah binti Abdul Rani, nombor kad matrik P1555643. Baiklah, saya akan membentangkan tentang tujuan Somerset Thinking Skills ataupun dikenali sebagai STS. STS merupakan satu pendekatan pedagogi yang sistematik dalam pendidikan moden bertujuan memperkukuh kemahiran berfikir pelajar selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21.
Pendidikan ini menekankan pembangunan pemikiran secara sedar agar pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu memproses, menilai dan mengaplikasi maklumat secara berkesan. Tujuan utama STS adalah untuk meningkatkan kemahiran pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Melalui aktiviti berstruktur dan berperingkat, pelajar dilatih mengenal pasti masalah, menganalisis maklumat, membuat pertimbangan serta merumuskan penyelesaian yang munasabah. Pendekatan ini membantu mengelakkan pembelajaran berasaskan hafalan semata-mata dan menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, STS bertujuan menggalakkan pemindahan kemahiran berfikir merentasi pelbagai mata pelajaran dan konteks kehidupan seharian. Keupayaan ini memastikan pembelajaran yang lebih bermakna dan berterusan serta meningkatkan kebolehan pelajar menyesuaikan diri dengan situasi baharu. STS juga memupuk pembelajaran kendiri dengan membantu pelajar memahami dan mengawal proses pembelajaran mereka sendiri. Melalui kesedaran metakognitif, pelajar mampu merancang, memantau dan menilai pembelajaran secara lebih berkesan selaras dengan konsep learning to learn. Di samping itu, pelaksanaan STS dalam pembelajaran berkumpulan menyokong perkembangan kemahiran kolaboratif dan komunikasi berkesan, di mana pelajar-pelajar berkongsi idea dan menghormati pandangan orang lain. Kesimpulannya, Somerset Thinking Skills merupakan pendekatan holistik yang membangunkan pelajar secara kognitif, efektif dan sosial serta melahirkan individu yang berupaya berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif dalam menghadapi cabaran masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan aplikasi pendekatan ini dalam proses PDP. STS diaplikasikan menggunakan soalan berfokus secara berperingkat. Soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru disusun mengikut aras keupayaan murid bermula daripada aras rendah kepada aras yang lebih tinggi. Pendekatan ini membantu murid membina pemikiran secara berstruktur. Secara tidak langsung, murid digalakkan untuk berfikir dengan lebih mendalam dan kritis selaras dengan tahap kebolehan mereka. STS juga diaplikasikan dengan menekankan aktiviti yang berpusatkan murid. Murid digalakkan untuk terlibat secara aktif melalui aktiviti perbincangan kumpulan dan pembentangan idea. Dalam konteks ini, murid bukan sekadar menerima maklumat, sebaliknya mereka berpeluang menyuarakan pandangan dan bertukar idea sesama rakan. Peranan guru pula adalah sebagai fasilitator yang membimbing dan menyokong proses pembelajaran murid. Seterusnya, STS diaplikasikan bagi menyokong pelaksanaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAR. Melalui aktiviti dan soalan yang dirancang, murid dilatih untuk menganalisis maklumat, membuat justifikasi, menilai idea dan juga membuat keputusan berdasarkan alasan yang munasabah. Hal ini dapat meningkatkan keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan juga reflektif. Secara keseluruhannya, aplikasi pendekatan ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih aktif dan bermakna, malah ia juga membantu untuk membangunkan kemahiran berfikir murid secara holistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Azam bin Muhammad Saleh. Nombor saya P155-267. Hari ini saya akan membentangkan bahagian aktiviti yang digunakan dalam pelaksanaan dan pembelajaran abad ke-21. Bagi aktiviti pemahiran ilmu, pendekatan pembelajaran abad ke-21 dapat dilihat melalui pelibatan aktif murid dalam kerja berkumpulan. Murid bersama untuk membincangkan topik yang berbeza, mengumpul maklumat serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada sebelum membuatkan hasil perbincangan. Semasa sesi pameran, murid bergerak dari satu tempat ke kumpulan yang lain untuk berkongsi idea, memberikan maklumat malas dan mengumpulkan soalan. Aktiviti ini jelas menerapkan elemen komunikasi, kolaborasi dan pemikiran kritikal dalam kalangan murid. Yang kedua adalah aktiviti pemerhatian. Tafsiran dan persoalan turut menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 melalui penggunaan bahan rangsangan seperti gambar, video atau objek. Murid digalakkan membuat pemerhatian sendiri, mentafsir maklumat serta mengaitkannya dengan situasi kehidupan seharian. Murid juga mengemukakan soalan berdasarkan pembelajaran terdahulu yang dapat merangsang pemikiran aras tinggi. Aktiviti ini menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan membantu membangunkan kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif. Itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis Afifah binti Harun, nombor matrik P157336. Seterusnya ialah aktiviti yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Aktiviti yang ketiga ialah aktiviti game-based learning ataupun pembelajaran berasaskan permainan. Pendekatan pedagogi ini menggunakan elemen permainan seperti peraturan, cabaran, maklum balas segera, ganjaran dan juga naratif. Melalui aktiviti ini, pelajar akan terlibat secara langsung melalui aktiviti penerokaan, penyelesaian masalah dan juga dalam membuat keputusan. Keberkesanan aktiviti ini bergantung kepada reka bentuk pedagogi yang jelas, selaras dengan hasil ataupun objektif pembelajaran dan penilaian yang bermakna, bukan hanya sekadar elemen hiburan semata-mata. Dan seterusnya, aktiviti keempat ialah aktiviti roundtable. Aktiviti ini merupakan pembelajaran kooperatif yang mana ia melibatkan perbincangan berkumpulan secara bergile-gile. Tujuan aktiviti ini diadakan adalah untuk menggalakkan pernyataan aktif daripada murid, perkongsian idea secara saksama dan juga pemikiran kolaboratif. Pendekatan aktiviti ini dapat meningkatkan kemahiran komunikasi serta pemikiran kritis murid-murid apabila mereka perlu memberikan pandangan secara bertulis dan mempertimbangkan idea rakan kumpulan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Secara kesimpulannya, Somerset Thinking Skills bukanlah sekadar satu set latihan tetapi merupakan satu landasan untuk membina budaya berfikir. Jadi, ia berjaya mengalihkan fokus kita daripada hafalan kepada penguasaan proses kognitif yang boleh diaplikasikan dalam pelbagai konteks kehidupan. Kekuatannya terletak pada struktur penekanan dan penekanannya terhadap pembelajaran di antara guru dan murid. Namun kejayaannya sangat bergantung kepada komitmen dan kefahaman pendidik dalam melaksanakan program ini secara berterusan dan autentik. Oleh itu, kami mencadangkan agar pendekatan seumpama ini diintegrasikan dengan lebih menyeluruh, disokong oleh latihan daripada guru dengan berkesan. Dan pada hakikatnya, dalam membentuk generasi masa hadapan, kita harus melengkapkan mereka dengan kemahiran berfikir yang sama penting dengan melengkapkan mereka dengan ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.